Hai, Assalamualaikum semua. Okey, malam ni saya nak berkongsi sikit berkenaan dengan munakahat. Munakahat yang kita akan fokuskan kepada undang-undang lah. Munakahat dan undang-undang. Okey, tajuk malam ni saya nak berkongsi berkenaan dengan pertunangan. Kita tengok pasal pertunangan. Okey, sebenarnya saya plan nak buat live akan datang ni lah. Saya plan nak buat live berkongsi. Mungkin setiap minggu saya akan bincangkan beberapa tajuk berkenaan dengan munakahat dan juga undang-undang syariah di Malaysia. Okay, untuk malam ni saya nak share berkenaan dengan pertunangan. Macam mana pertunangan ni, pasal apa yang saya nak share? Saya nak share pasal hukum syarak sikit. Kemudian perkara teknikal berkenaan dengan undang-undang. Dalam pertunangan ni ada juga kes yang boleh difailkan di Mahkamah Syariah apabila melibatkan dengan pertunangan. Baik, pertama sekali saya ada sediakan slide depan ni sebenarnya untuk saya punya rujukan lah apabila bercakap supaya poin-poin yang saya cakap tu tersusun. Okay. Jadi pertama sekali kita akan tengok dulu basicnya lah, basic pertunangan ni. Pertunangan ni kita kena tahu tujuan dia apa. Tujuan orang bertunang ni apa? Kenapa tiba-tiba ada dia? Adakah dia hanya sekadar adat? Sebenarnya dalam syarak memang ada, dalam hukum syarak ada berkenaan dengan pertunangan. Dan pertunangan ni memang diiktiraf lah dari segi syarak. Okay. Kalau kita sebagai orang Islam, kita mengenal seseorang, cara untuk kita bertaaruf dengan dia, berkenalan dengan dia adalah melalui pertunangan. Daripada pertunangan ni lah kita akan berkenalan macam-macam. Berbeza dengan cara barat. Cara barat, apabila kita berkenan dengan seseorang, perkara yang boleh dibuat dan kebiasaan amalan dan memang itulah budaya mereka, mereka akan bersekedudukan ataupun seolah-olah mereka ni suami isteri. Jadi proses pengenalan mereka tu, mereka boleh buat semua yang orang berkahwin boleh buat, mereka boleh buat semua benda. Boleh tidur sebantal, sekatil, semua boleh buat. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh buat benda-benda tu sebab benda tu eksklusif kepada orang yang berkahwin sahaja. Orang yang bertunang masih dalam proses pertunangan tidak boleh membuat perkara-perkara tersebut. Itu adalah hak eksklusif yang disyariatkan oleh Allah kepada orang yang berkahwin sahaja. Baik. Jadi apa yang kita perlu buat ataupun kebiasaannya kita buat apalah waktu tempoh pertunangan ni kan. Biasanya waktu ni lah kita nak kenal pasangan kita. Dia beza. Bercinta, ujian semasa bercinta tanpa bertunang ni dia lain. Dia tak sama dengan orang yang bertunang. Biasanya orang cakap orang bertunang ni ada ujian kan, ada ujian tertentu. Ada yang dah bercinta sampai 8 tahun. Tiba-tiba bertunang 6 bulan je boleh putus dan tak jadi kahwin. So ujian bertunang ni dia beza dengan bercinta, cinta monyet biasa kita kan. Baik. Jadi tujuan kita bertunang ni adalah untuk memberi peluang lah kepada pasangan mengenal kita antara satu sama lain dan juga menunjukkan kita punya keseriusan, kita punya hasrat untuk menjadikan seseorang itu sebagai bakal pasangan kita. Baik. Seterusnya, dan juga pertunangan ni dia disyariatkan supaya untuk mengurangkan risiko kita, mengurangkan penyesalan apabila setelah berkahwin. Jadi waktu bertunang ni lah waktu yang terbaik untuk kita teliti betul-betul bakal pasangan kita ni dari segi agama, dari segi harta, dari segi pengurusan, dari segi adab dia macam mana. Waktu bertunang ni lah supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Sebenarnya ada keadaan yang mana
zaman dulu lah kan, ada yang ibu bapa bertunang pun tak, dia tengok ada seorang ustaz nampak alim pakai kopiah, pakai serban, dia terus kahwinkan je tanpa ada pertunangan, tanpa ada sesi mengenal pasangan. Jadi pada zaman dulu benda tu mungkin biasalah dibuat kan, tapi zaman sekarang kita tak kenal orang macam-macam kan sekarang perangai. So waktu eloklah apabila kita nak berkahwin tu, kita cuba bertunang dahulu untuk kita kenal lebih lanjut kita punya pasangan ni macam mana. Jadi waktu pertunangan ni, apa benda yang biasanya ataupun perkara yang sewajarnya untuk kita bincang? Antaranya kita boleh bincang berkenaan dengan pekerjaan pasangan kita. Kalau katalah dia baru habis belajar, kita boleh tanya dia macam mana plan dia untuk selepas berkahwin nanti, nak bekerja di mana, pendapatan dia macam mana, ada tak personal loan. Kebiasaannya kita tak didedahkan lah apabila bertunang ni untuk kita selidik detail sehingga kita tengok dia punya situasi kiris kan. Zaman sekarang ni memang kena buat, sebab kadang-kadang ada orang yang umur 25 tahun, bujang, muda lagi, dah ada personal loan sampai RM10,000, RM20,000. Sekarang ni nak buat loan pun senang kan, tak payah nak kena pergi bank, SPay later pun boleh, apa lagi, Tashengo pun boleh buat loan, Grab pun boleh buat loan, banyak tempat boleh buat loan. Jadi kita kena selidik betul-betul bakal pasangan kita ni. Kalau katalah muda-muda dah ada banyak loan, kita kena hati-hati, mungkin dah ada masalah dari segi financial, pengurusan kewangan dia. Kalau kata kita tetap berkahwin juga dengan dia, kita kena bersedialah risiko-risiko yang akan kita tanggung selepas berkahwin nanti, tekanan-tekanan kewangan. Saya banyak juga dapat orang mesej lah kan, luah berkenaan dengan tekanan hidup. Dan banyak isu rumah tangga ni, dia bila kita selidik balik kan, berlaku pergaduhan yang berterusan antara suami isteri, bila kita tengok balik, cek, rupanya berpunca daripada masalah kewangan. Jadi kewangan ni kena berhati-hatilah menilai ataupun selidik pasangan ni punya pengurusan kewangan macam mana. Kemudian cek latar belakang pendidikan, keluarga, dan yang paling penting semasa pertunangan ini, kita membuat perancangan, berbincang sama-sama dengan pasangan untuk perkahwinan, untuk urusan selepas berkahwin nanti. Panas pula. Okay. Sebab kebiasaannya menjadi budaya kita, persiapan untuk majlis berkahwin ni memang prepare kau-kau punya. Setahun sebelum kahwin pun dah booking siap-siap baju pengantin, dewan, catering, semua detail kita buat persiapan. Tapi persiapan untuk berkahwin ni, tapi persiapan untuk menjalani rumah tangga ni jaranglah kita nak cerita dengan, kita nak berbincang dengan lebih detail dengan bakal pasangan. Ramai yang terlepas pandang. Contohnya, lepas kahwin, nak baca buku apa pasal parenting kan. Kemudian selepas berkahwin, rutin macam mana yang kita nak wujudkan dalam rumah tangga. Solat jemaah ke, sebelum tidur apa rutin kita nak buat, meminta maaf satu sama lain dahulu sebelum tidur. Benda-benda ni saya rasa Gen Z lah, mungkin Gen Z kan, jarang ada perbincangan benda-benda ni lah sebelum ketika dalam tempoh pertunangan. Mereka jarang tekankan perancangan dalam kehidupan rumah tangga. Mereka lebih memikirkan, jangankan majlis perkahwinan, majlis pertunangan pun kalau boleh diorang nak buat grand. Bertunang saja pun kos keluar sampai RM10,000, RM20,000. Nak order apa, nak buat dekat tempat yang gah sikit kan, dekat kedai makan ke, nak booking khas untuk majlis pertunangan, lepas tu nak ada pelamin lagi, bertunang je pun. Tapi benda ni kalau kata ada kewangan, tak ada masalah, teruskan, itu duit anda lah. Tapi kena rancang juga, jangan lupa untuk merancang untuk kehidupan dalam perkahwinan lah selepas akad nikah nanti. Baik, dalam Islam juga kita dianjurkan
semasa sesi pertunangan ini kita dianjurkan untuk melihat bakal pasangan kita. Melihat minimum, bukan minimum lah, takat yang dibenarkan dalam syarak seorang lelaki yang boleh untuk melihat seorang wanita adalah muka dan tapak tangan. Kadang-kadang ada wanita yang memakai niqab kan, pakai putah. Jadi dibenarkan ataupun dianjurkan dalam Islam untuk wanita tersebut apabila ada lelaki masuk meminang dia, digalakkanlah untuk dia buka niqab supaya suami itu boleh, bakal suami dia lah, boleh melihat muka dan tapak tangan. Tapak tangan ni banyak benda sebenarnya kita boleh lihat daripada tapak tangan. Dia rajin ke, dia malas ke kan, rajin buat kerja rumah ke, banyaklah benda kita boleh lihat. Kenapa syarak membenarkan untuk lihat muka dan tapak tangan. Okey. Kemudian tadi kita dah bincang lah berkenaan dengan asas basic berkenaan dengan pertunangan. Kemudian kita masuk pula berkenaan dengan pihak-pihak yang tidak boleh dipinang. Benda ni kena dengar betul-betul. Kalau nak pinang pun tak boleh, kahwin apatah lagi kan. Okay. So ada beberapa keadaan lah yang mana ada wanita yang seorang lelaki tidak boleh meminangnya. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah wanita isteri orang. Korang jangan buat pasal pula tengok isteri orang nampak lawa kan, korang ajak dia bertunang. Tak boleh, berdosa. Yang kedua adalah wanita yang mana mempunyai hubungan mahram dengan lelaki tersebut. Adik perempuan ke ataupun kakak ke tak boleh. Ataupun anak ataupun adik-beradik sesuan pun tak boleh. Yang ketiga, wanita yang tidak boleh dipinang adalah wanita yang sedang beriddah. Dia telah diceraikan oleh suaminya dan wanita tersebut sedang beriddah. Apabila ada seorang lelaki berkenan dengan wanita tersebut, dia kena tunggu wanita tu habis tempoh iddah barulah boleh dipinang. Ketika dalam tempoh iddah tidak boleh dipinang. Okey. Kemudian yang keempat, wanita yang tidak boleh dipinang adalah wanita yang telah menerima pinangan lelaki lain. So apabila wanita tu sudah dipinang, dah dicop dah, korang janganlah memandai-mandai nak juga meminang perempuan tu. Banyak lagi perempuan di luar sana yang cantik. Bunga bukan sekuntum kan. Pilihlah mana-mana wanita yang lain. Yang dah dipinang ni jangan kacau. Sehinggalah wanita itu dah putus pinang, barulah kita boleh masuk line. Okay? Yang kelima adalah ketika sedang berihram. Jadi lelaki yang sedang berihram tidak bolehlah meminang mana-mana wanita. Baik. Seterusnya kita masuk isu berkenaan dengan pinangan ketika tempoh iddah. Baik. Iddah ni dia kan ada 2 jenis. Ada iddah talak raja'i dan juga iddah talak bain. Okey. Bagi wanita yang sedang beriddah dengan talak raja'i, tidak boleh meminang wanita tersebut ketika dalam tempoh iddahnya. Tak boleh dipinang, sama ada secara terang ataupun secara secara berkias lah. Tak boleh. Kalau wanita dalam tempoh iddah talak raja'i tak boleh dipinang secara terang ataupun secara berkias. Berbeza pula kalau iddah talak bain. Talak bain ni adalah wanita sama ada cerai mati ataupun wanita yang diceraikan dengan talak 3. Diceraikan dengan talak 3 lah. Ataupun wanita yang diceraikan melalui fasah ataupun melalui hakam. Wanita-wanita ini bercerai dengan talak bain. Jadi ketika dia sedang beriddah, iddah talak bain, wanita ini tidak boleh berkahwin semula, tidak boleh dalam tempoh iddah dia tidak boleh rujuk semula lah, sama tak boleh rujuk semula kan. Jadi dalam tempoh iddah ni walaupun dia tidak boleh
suami dia tidak boleh rujuk semula, tapi orang yang hendak meminang wanita tersebut tetap tidak boleh meminang wanita yang dalam tempoh iddah talak bain. Tapi kalau kata nak memberi hin, contohlah wanita yang telah kematian suami, beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh iddah itu tidak boleh masuk minang, tapi kita boleh bagi hin. Contohnya, bagi apa-apalah contoh kan. Kita yang mana hin itu wanita itu memahami yang okey, nanti kalau aku dah habis tempoh iddah, ada lelaki yang dah berkenan dengan aku. Hin boleh. Tapi dalam tempoh itu nak minang tak boleh. Baik. Kemudian, isu yang seterusnya. Apabila kita sudah bertunang, bolehkah ia dibatalkan? Ni confirm lah, semua tahu kan? Jawapannya boleh. Cumanya, pembatalan itu apabila ia menyebabkan kerugian dari segi kewangan, maka pihak yang terkilan ataupun pihak yang mengalami kerugian boleh menuntut kerugian tersebut di mahkamah syariah. Okay. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail lah. Macam mana nak menuntut, apakah elemen-elemen yang perlu dibuktikan untuk menuntut ganti rugi, pertunangan dan sebagainya. Saya akan cerita lebih detail lepas ni. Baik. Kemudian, kita masuk pula bab hadiah semasa pertunangan. Biasa waktu pertunangan ni kita akan bagi hadiah kan. So, kita nak tengok apabila berlakunya pembatalan pertunangan, hadiah-hadiah yang telah diberikan ini, yang telah diberikan ketika tempoh pertunangan, adakah hadiah itu perlu dipulangkan? Kita lihat dari segi 4 mazhab. Okay, pertama, kita lihat mazhab Hanafi. Apabila berlaku pembatalan pertunangan, kalau ikut mazhab Hanafi lah, hadiah-hadiah yang telah diberikan boleh dituntut semula. Boleh tuntut. Dan barang yang dituntut semula itu hendaklah dipulangkan dalam keadaan yang asal. Macam mana diberi, macam itulah dipulangkan semula. Kalau harta itu telah musnah, maka tak boleh nak pulangkan lah sebab dia dah musnah. Kan? Ini mazhab Hanafi. Baik, kalau mazhab Maliki pula. Mazhab Maliki, hadiah yang telah diberikan itu, dia perlu dipulangkan semula bergantung kepada siapa yang membatalkan pertunangan. Okay. Kalau lelaki dia memberi hadiah kepada seorang wanita lah, tunang dia, tapi yang membatalkan pertunangan itu adalah lelaki tersebut, maka lelaki itu tidak boleh menuntut semula hadiah yang telah diberikan kepada wanita itu ketika dalam tempoh pertunangan. Tapi kalau wanita tu yang membatalkan pertunangan tanpa alasan yang munasabah, maka bolehlah menuntut semula hadiah yang telah diberikan. Ini mazhab Maliki. Seterusnya kita lihat pula mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pula macam mana? Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa hadiah perlu dikembalikan, dipulangkan semula apabila berlakunya apabila janji pertunangan itu dimungkiri. Sebenarnya apabila berlaku pembatalan pertunangan boleh dituntut semula. Kalau barang yang masih ada, contohnya lelaki bagi hadiah cincin ataupun gelang, apabila berlakunya pembatalan pertunangan, cincin dan gelang tu masih ada, jadi perlu dipulangkan dalam keadaan asal. Okey. Macam mana pula kalau hadiah pertunangan itu diberi dalam bentuk makanan? So dah bagi hadiah, orang tu pun dah makan. Maknanya hadiah itu sudah berubah bentuk dan sifat dia, telah dimakan lah. So macam mana? Kalau situasi macam tu, boleh menuntut semula mengikut nilai harta tersebut. Okey. Baik, seterusnya. Tadi kita cerita berkenaan dengan hukum syarak, berkenaan dengan tadi kita tengok berkenaan dengan hukum syarak lah, berkenaan dengan pertunangan ni. Kemudian kita masuk pula dalam isu undang-undang. Di mahkamah syariah di Malaysia ini, setiap negeri ada di bawah pimpinan kuasa setiap negeri lah mahkamah syariah ni kan.
Jadi pengubalan undang-undang pun berbezalah setiap negeri. Ada yang sama, ada yang beza sikit-sikit. Ada negeri lain ada, negeri itu tak ada peruntukan undang-undang. Jadi saya merujuk kepada wilayah persekutuan lah. Kalau kita tengok Seksyen 15 Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Yang mana apabila berlakunya ingkar pertunangan ataupun ingkar pertunangan lah kan. Maknanya ingkar janji lah untuk berkahwin, dah bertunang, lepas tu dah sekali tak jadi. Tapi kedua-dua pihak telah membelanjakan wang untuk persiapan tersebut. Jadi kalau nak menuntut di mahkamah, boleh menuntut di mahkamah syariah. Kalau bagi orang Islam lah, menuntut di mahkamah syariah, bukan menuntut di mahkamah sivil. Okay, bila nak menuntut di mahkamah syariah ni, ada elemen-elemen yang perlu dibuktikan semasa tuntutan itu dibuat. Okay, elemen antaranya lah, elemen yang pertama, perlu buktikan wujudnya janji pertunangan. So kalau katalah kita bertunang, biasa kita bertunang kita pergi ke rumah kan, ada ambil gambar apa semua, so boleh jadikan itu sebagai bukti bahawa wujudnya janji pertunangan. Kalau katalah tak ada majlis tersebut, secara lisan pun boleh, secara bertulis pun boleh. Kalau secara lisan kena bawa saksi lah kan. Kalau ada bukti dari segi recording apa semua boleh pakai untuk menunjukkan wujudnya janji pertunangan. Baik. Dan janji itu hendaklah dibuat dalam keadaan mematuhi hukum syarak. Kalau tak mematuhi hukum syarak, jadi mahkamah syariah boleh untuk tidak mengiktiraflah berlakunya pertunangan. Baik. Dan elemen yang ketiga, perlu buktikan bahawa apabila berlaku ingkar janji pertunangan, pihak yang satu lagi masih bersedia untuk berkahwin. Kalau memang pihak satu lagi buat, aku memang pun nak putus tunang, aku tak nak bertunang dengan dia ni, aku tak nak teruskan perkahwinan dengan dia ni. Itu akan menjadi pembelaan lah bagi pihak defender untuk menyatakan yang pihak sana pun hanya nak putuskan pertunangan. Jadi kalau katalah nak menuntut ganti rugi pertunangan ni, mesti kena ada pihak yang nak teruskan perkahwinan, ada pihak yang tak nak teruskan perkahwinan. Okay. Jadi apabila kita menuntut ganti rugi kepada pihak yang membatalkan pertunangan, ingkar janji untuk berkahwin, tanggungjawab pihak yang mungkiri itu dia hendaklah memulangkan semula semua hadiah-hadiah yang telah diberikan, perlu pulangkan semula. Kalau kata hadiah itu telah berubah sifatnya, berubah bentuk, dah lupus, dah tak ada dah, perlu dipulangkan pada nilai yang sama. Okey. Kemudian kita lihat pula apakah elemen ataupun apakah perkara-perkara, perbelanjaan apa yang boleh kita tuntut untuk kes ganti rugi pertunangan ni. Semua perbelanjaan, selamat malam Syira, apa itu nama tingkatan, saya tak tahu nak sebut macam mana. Okey. Jadi perbelanjaan untuk menuntut ganti rugi pertunangan ni, apa benda je yang kita boleh tuntut? Antaranya kita boleh tuntut, kalau katalah kita dah buat tempahan catering kan. Biasanya persiapan untuk majlis perkahwinan ni kita buat awal. Ada yang buat setahun sebelum, ada 6 bulan sebelum. Jadi apabila kita dah membayar, contohnya kita dah bayar untuk tempah catering, kemudian pihak sana batalkan pertunangan, kita boleh tuntut kos ganti rugi yang kita dah bayar tu, deposit ke apa, kita boleh tuntut. Kemudian sewaan dewan, pakaian pengantin, kad jemputan, kita dah print sampai 1000 kad jemputan. Zaman ni cerita zaman dulu kan, zaman dulu masih guna kad jemputan, sekarang ni guna WhatsApp je kan. Nak user pun RSVP je, guna RSVP. Jadi kad jemputan, persiapan rumah, kalau kata rumah tu direnovate semata-mata untuk majlis perkahwinan kemudian dibatalkan, itu pun boleh dituntut sebagai kos ganti rugi pertunangan. Apa lagi biasanya kos-kos berkaitan dengan pertunangan ni? Antaranya jurugambar, deposit, kanopi kita dah bayar ataupun dewan, dan
lain-lain perbelanjaan lah yang munasabah. Baik. Jadi apabila kita dah kumpulkan semua butiran-butiran perbelanjaan kita untuk pertunangan tu, kita dah kumpulkan, kita kena buktikan bahawa perbelanjaan itu memang benar-benar dibuat untuk majlis perkahwinan. Kena buktikan. Okay, kalau contohlah kan, renovate rumah. Oh, alang-alang renovate rumah ni, anak nak kahwin, renovate lah rumah kan. Memang nak renovate rumah pun, so renovate lah. Tapi renovate tu melampau-lampau sampai 300,000, 400,000 renovate rumah. So, kalau nak tuntut ke mahkamah syariah, nak tuntut sebagai ganti rugi pertunangan tu, mahkamah akan menilai lah munasabah ke tak kan. So, itu dah melampau-lampau dah. Itu dah bukan menunjukkan perbelanjaan yang benar-benar untuk majlis perkahwinan. Dan perbelanjaan itu hendaklah dibuat dengan niat baik. Dengan niat baik. Kemudian, itulah. Kalau kata ada resit, boleh kemukakan resit-resit tersebut. Kalau kata tak ada resit, kadang-kadang kita bayar kontraktor. Kontraktor tu kontraktor kampung je kan. Minta dia buat itu sikit-sikit, kita bayar cash je. Tak ada resit pun. So kalau situasi macam tu, boleh datangkan saksi. Kalau katalah ditransfer secara online banking, boleh bawalah, nyatakan online banking tu sebagai bukti di mahkamah. Okey. Persoalan di sini, kita cakap pasal ganti rugi pertunangan kan. Kalau apabila berlakunya putus tunang, ingkar untuk berkahwin kan, mesti akan ada pihak yang menanggung malu. Mesti ada pihak yang menanggung malu. Jadi, malu itu boleh tak dituntut di mahkamah syariah sebagai kos? Jawapannya, ganti rugi berkenaan dengan malu tidak boleh dituntut di mahkamah syariah. Perkara yang boleh dituntut di mahkamah syariah berkenaan dengan ganti rugi pertunangan ini hanyalah perkara berkaitan dengan kewangan sahaja. Berkenaan dengan malu, nak tuntut sampai 1 juta tak boleh. Mahkamah tak tengok sikit pun pasal malu. Tiba-tiba lagi seminggu nak kahwin, tiba-tiba bakal isteri call tak angkat, WhatsApp tak balas. Last kali majlis tu berjalan lah seperti biasa dalam keadaan tidak ada raja, sehari dan juga ratu. Tidak ada. Pengantin tak ada. Tapi majlis tu berjalan. Dan keluarga lelaki menanggung malu. Boleh tak tuntut malu tersebut di mahkamah syariah? Tak boleh. Tapi kos persiapan majlis perkahwinan tu boleh tuntut. Okey. Setelah kita bincang berkenaan dengan hukum syarak, berkenaan dengan undang-undang, kita tengok pula contoh kes dekat mahkamah syariah. Ada beberapa kes lah yang saya nak kongsikan. Pertama, kes Nafsiah lawan Abdul Majid. Baik, dalam kes Nafsiah lawan Abdul Majid ni, wanita ni dia menyaman tunang dia. Abdul Majid ni lah ada saman. Sebab Abdul Majid ni ingkar untuk berkahwin dengan dia. Dah janji lah. Diorang pun dah belanja macam-macam. Tiba-tiba Abdul Majid putus tunang. Jadi, pada waktu ini, kes ni kes lama sebenarnya. Kes lama, jadi kes ni dibicarakan. Kes Nafsiah. Kes Nafsiah lawan Abdul Majid ni, kes ni dibicarakan di mahkamah tinggi. Jadi sepatutnya kes ini dibicarakan di mahkamah syariah, tapi ni kes lama kan. Kes lama memang ada berlaku pencampuran bidang kuasa sikit antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil ni. Jadi kes ni dibicarakan di mahkamah sivil. Jadi apabila defendant enggan ataupun Abdul Majid ni dia enggan untuk berkahwin, Nafsiah ni menuntut ganti rugi dan mahkamah benarkan ganti rugi sebanyak 1,200. Ganti rugi yang dituntut ni adalah ganti rugi berkenaan dengan kontrak tau, bukan ganti rugi kewangan. Bukan. Ni dulu punya cerita. So dulu punya cerita, ada kes yang mana ingkar kontrak untuk berkahwin pun boleh tuntut ganti rugi. Tapi sekarang tak. Sekarang ganti rugi pertunangan ni memang perlu buktikan ganti rugi dari segi kewangan sahaja. Baik. Okey, seterusnya kes yang kedua. Kita masuk kes yang kedua iaitu kes Salbiah Osman. Salbiah Osman.
Yang mana dalam kes ni pertunangan telah dibuat pada bulan 7 lah 2001. Dan diorang pun dah rancang lah nak akad nikah pada 31 Ogos 2001. 31 Ogos, cantik tarikh tu kan. Tarikh kemerdekaan. 31 bulan 8, 57 kan. 31 Ogos ni memang tarikh hot lah biasanya orang buat wedding, berkahwin. So samalah dalam kes ni, diorang rancang nak akad nikah pada 31 Ogos. Biasanya 31 Ogos ni memang kalau nak booking memang mahal sikit. Catering ke, dewan ke, sebab businessman diorang take advantage lah kan. Sebab orang suka tarikh hot-hot tu. Kemudian 2 minggu sebelum nak kahwin ni, tiba-tiba pihak defendant membatalkan pertunangan. Putus tunang. Jadi plaintiff ni dia tak puas hati, dia tuntut RM200,000 dekat defendant. RM200 kau. Bukan kaleng-kaleng tuntut. Okay, dia tuntut RM200,000 sebagai ganti rugi malu. Ganti rugi malu lah dia tuntut. Dan juga plaintiff juga tuntut lebih kurang dalam RM10,000 untuk kos-kos yang telah dia belanjakan untuk persiapan perkahwinan. Okay, jadi dalam kes ni, Mahkamah Syariah menolak tuntutan dia yang RM200,000 tu sebagai kos ganti rugi. Mahkamah Syariah tolak itu. Tapi Mahkamah Syariah membenarkan RM6,500, lebih kurang RM6,500. Mahkamah Syariah hanya menerima RM6,500 sahaja sebagai ganti rugi lah persiapan perkahwinannya. Tadi dia tuntut dalam RM10,000 kan. Mahkamah Syariah benarkan dalam RM6,500. So, apa sahaja kerugian kita sepanjang persiapan dalam majlis perkahwinan, kemukakan jadi mahkamah. Biar mahkamah decide mana yang mahkamah nak terima, mana mahkamah tak nak terima. Okay. Kes yang ketiga adalah kes, nama kes dia Amrina Rusyada. Sedap nama ni. Mina Amrina Rusyada. Ni nak ayat Quran ke? Ayat Quran kan? Sedap nama ni, Amrina Rusyada. Okay. Dalam kes Amrina Rusyada ni, plaintiff menuntut RM3,500. Menuntut ganti rugi pertunangan. Tapi mahkamah hanya benarkan RM1,700 je lah. RM1,700 je. So negatif apa ni? Negatif RM2,000 lah. So dia tuntut RM3,600, mahkamah benarkan RM1,700 sahaja sebagai ganti rugi lah. Okay. Kemudian dalam kes ni defendant tak puas hati dengan ganti rugi yang mahkamah awardkan. RM1,700 tu tak banyak pun. Lepas tu defendant tak puas hati, dia buat rayuan. Dia tak nak bayar lah RM1,700 tu kan, dia tak puas hati. Tapi rayuan dia ditolak. Walaupun saya tak banyak pun kan, tak hebat rayuan. Bayar je lah RM1,700 tu sepatutnya. Okay. Seterusnya, kes yang keberapa saya tak tahu lah. Kes Muhammad Azla. Okay, dalam kes Muhammad Azla ni, okay, dalam kes Muhammad Azla, pertunangan ni, dia dibuat secara adat lah. Biasanya kalau buat secara adat ni, Negeri Sembilan. Negeri lain ni, adat-adat ni dikurang sikit, tapi Negeri Sembilan ni, dia lebih sikit adat dia. Jadi waktu pertunangan ni adalah pihak-pihak ni bertukar-tukar hadiah. Dan mereka bersetuju untuk apabila salah satu pihak membatalkan pertunangan, pihak yang membatalkan pertunangan itu perlu membayar 2 kali ganda dengan nilai hadiah yang telah diberikan. Jadi dalam kes ni kedua-dua pihak bersetuju untuk membayar 2 kali ganda nilai hadiah. Kemudian nak dijadikan cerita memang berlaku pembatalan pertunangan. Ada pihak yang memutuskan pertunangan. Jadi mahkamah mengiktiraf perjanjian tersebut dan pihak yang memutuskan pertunangan itu perlu membayar 2 kali ganda nilai hadiah. Jadi zaman sekarang ni anything can happen kan. Jadi kalau kata anda bertunang, buatlah
perjanjian seeloknya. Buat perjanjian. Seterusnya kes Maria Tunku Sabri. Ni artis. Siapa yang kenal lah kan? Maria Tunku Sabri. Yang tak kenal tu boleh search. Tengok siapa Maria Tunku Sabri ni. Dalam kes Maria Tunku Sabri ni, dia plaintiff tuntut 8.5 juta ringgit sebagai ganti rugi pertunangan. 85 juta ringgit, Mat. Gila. Pertunang je pun tuntut sampai 85 juta. So korang boleh tengok siapa artis ni. Tapi ketika pertunangan itu dibuat, ataupun ketika janji pertunangan itu dibuat, Maria ni dia sedang isteri orang. Maknanya ketika dia isteri orang ni, dia dah berjanji dah nak bertunang dengan orang lain dan dah membelanjakan kos-kos tertentu untuk persiapan perkahwinan tu. Dahsyat betul lah zaman sekarang. Tak bercerai lagi dah belanja dahkan kos untuk persiapan perkahwinan. Tapi dalam kes ni, Mahkamah Syariah menolak tuntutan Maria Tunku Sabri. Tuntutan dia banyak tau, 85 juta. Takkanlah 1 sen pun tak sangkut. Tapi Mahkamah Syariah menolak sebab apa? Mahkamah Syariah menolak tuntutan dia tu, tolak tu. Sebab apa? Sebab Maria ini semasa dia berjanji pertunangan, dia seorang isteri. Jadi apabila dia seorang isteri, dia dikategorikan sebagai orang yang tidak berkeupayaan untuk membuat kontrak pertunangan. Jadi walaupun dia dah belanjakan sampai berjuta-juta ringgit nak berkahwin dengan bakal lelaki yang lain, dalam keadaan dia masih isteri orang, dia tak boleh menuntut ganti rugi tersebut sebab dia masih isteri orang. Dia tidak berkeupayaan. Dan dalam kes Maria ni, dia tak puas hati dengan keputusan mahkamah. Dia tak puas hati, dia buat rayuan. Tapi mahkamah belanja gepuk Tapi Mahkamah Syariah tetap menolak rayuan dia. Sebab kita kembali kepada asalnya, seorang wanita yang merupakan isteri orang tidak boleh dipinang oleh orang lain. Jadi dari segi hukum syaraknya benda tu jelas. Walaupun berapa juta sekalipun dia dah belanjakan, tak boleh dituntut. Baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesilapan yang sering berlaku lah. Teknikal undang-undang tadi kita dah selesai. Kita masuk isu yang seterusnya, iaitu kesilapan yang sering berlaku lah dalam pertunangan. Kesilapan yang biasa berlaku antaranya adalah pasangan ni mereka membelanjakan kos yang terlampau. Banyak sangat kos dibelanjakan. Kalau engkau tu anak raja, engkau tu artis, kau nak belanja sampai juta-juta, tak apalah. Kalau kau rakyat mahir je, sederhana sudahlah. Kan? Jangan terikut-ikut dengan artis semua. Artis itu, mereka buat grand, belanja banyak sebab memang ada tujuan dia. Tujuan dia untuk marketing. Kan? Tapi kita orang awam ni, kita terikut-ikut untuk buat macam artis dalam keadaan kita buat tu apa kita dapat? Kita buat besar-besar kan? Setahun akan datang, orang dah lupa dah kita punya majlis perkahwinan. So inilah kesilapan yang biasa berlaku. Ada juga yang kesilapan yang mana nak bertunang dan kahwin ni persiapan tu sampai buat personal loan. Ikhwan Syauqi, apa khabar? Selamat malam Okay. Apa tadi sampai mana? Okay. Membelanjakan terlalu besar, lepas tu terlalu besar. Poin apa tadi? Buat personal loan. Ni pun kesilapan yang kebiasaan berlaku. Buat personal loan, saya ada kes yang mana klien tu dia buat personal loan RM30,000. RM30,000 dia buat personal loan. RM10,000 pertama dia bagi dekat suami dia untuk ni cerita dia orang sebelum kahwin lah. Dia bagi RM10,000 untuk suami dia gunakan duit itu sebagai hantaran.
10,000 yang kedua, dia bagi lelaki suami dia untuk jadikan duit itu sebagai mas kahwin. 10,000 yang ketiga, dia belanjakan untuk majlis perkahwinan. Kau bayang, dia buat loan 30,000 sampai sekarang tak habis lagi bayar. So, ini juga adalah kesilapan yang biasa berlaku. Saya tak tahulah, sekarang ni banyak penasihat kewangan memberi nasihat berkenaan dengan financial ni. Saya tak pasti kalau masih ada orang yang membuat kesilapan yang sama, nak berkahwin buat personal loan sampai puluh-puluh ribu. So buatlah bersederhana. Orang ingat kita punya majlis tu paling lama pun setahun je kan. Lepas tu orang dah tak ingat dah. Okey. Kesilapan yang seterusnya yang biasa dilakukan oleh pasangan yang bertunang ni, mereka tidak menyimpan resit. Ni pun kesilapan yang biasalah. Jangankan resit persiapan majlis, kita sendiri pun lah kan, kadang-kadang kita pun resit ni kita tak simpan pun. Tapi bila dah waktu hari kita nak bayar cukai pendapatan tu, barulah kelang kabut cari balik resit-resit yang lama kan. Kemudian kesilapan yang seterusnya, orang yang bertunang ni mereka tidak membuat persetujuan. Sama ada bertulis ke, persetujuan ni dia tak semestinya secara bertulis kan. Kalau katalah dia buat secara lisan, ada saksi lah ataupun direkodkan ke, pun boleh. Kemudian kemudian kesilapan yang seterusnya, ada orang yang beranggapan ganti rugi malu ni boleh dituntut di mahkamah syariah. So macam saya jelaskan tadilah, malu tidak boleh dituntut di mahkamah syariah. Hanya ganti rugi kewangan sahaja. Okey, transaction boleh dijadikan bukti. Boleh dijadikan bukti, transaction bank. Okey. Tapi transaction bank ni pun kadang-kadang, kalau katalah kita scan QR kan, scan QR, kita tak tahu pun butiran transaksi tu tujuan dia untuk apa. Jadi kalau kita tak ada dinyatakan, ada peluang untuk pihak defendant membantah lah ataupun argue lah bukti tersebut. Betul ke kau bayar ni untuk baju kahwin, betul ke? Sebab dalam description tak ada pun kan, apa reference transaction tak ada. Jadi kebiasaan macam saya sendirilah kan, apa perbelanjaan yang sedikit besar lah ataupun mungkin RM500 ke atas, biasanya saya akan transfer manual. Dan transfer manual tu saya akan tulis butiran tujuan transaksi tu apa. Walaupun boleh QR, saya akan prefer untuk manual juga, supaya saya boleh buat rekod saya lah. Okay, kemudian ada email, akan bagi notification email. Dan yang pentingnya butiran transaksi tu. Contohlah kan, kes bila cakap pasal transaksi bank ni, kadang-kadang transaksi yang terlalu lama, kita dah lupa dah tujuan transaksi tu untuk apa. Kita dah lupa. So kalau boleh kita transfer manual, tulis dekat reference tu tujuan dia apa. So itu lebih mudah lah untuk rujukan kita. Jangankan yang lama-lama punya, kadang bulan lepas punya transaksi pun kita dah lupa dah. QR ni nama pelik-pelik. Ni aku makan ke, aku beli apa ni kan. Kita pun dah lupa dah bulan lepas punya. So pandai-pandai lah kan kita rancang kita punya kewangan kita. Kalau kecil-kecil tu tak apalah, tapi kalau transaksi yang besar-besar, saya prefer untuk kita notekan. Tapi kalau katalah memang kita transfer dan kita ada receipt daripada kedai, okey lah, kita guna receipt tu je lah. Okey. Okey, tu je lah. Okey, seterusnya. Ni tips lah. Tips kalau kata dah bertunang, kemudian berhasrat untuk membatalkan pertunangan. Kalau boleh buat secara baik lah. Komunikasikan dengan cara yang baik. Bagi alasan yang munasabah kenapa kita nak. Siapa Fun at Cindy ni? Tengoklah profile dia.
Esok kerja. Kerja je lah macam biasa kan. Okey. Okey, apabila berlaku Kimi abang Kimi. Esok kerja. Okey, so apabila nak membatalkan pertunangan, komunikasikan dengan cara yang baik. Kalau boleh janganlah sampai naik mahkamah. Bincang elok-elok. Mana yang kita nak pulangkan, mana yang kita tak nak pulangkan tu kita bincang elok-elok. Kalau katalah kita nak bayar semula secara berangsuran, bayarlah secara ansur. Kalau boleh cuba elakkan sampai naik ke mahkamah. Sebab kadang-kadang kita naik mahkamah ni tuntut sampai RM50,000 contohnya, kata rugi pertunangan. Tiba-tiba mahkamah benarkan RM1,000 je. Kau bergaduh sampai 3 tahun, sekali mahkamah bagi RM1,000 je. Tak ke meluak kan, geram kan. So kalau boleh selesaikan cara baik lah. Dan apabila berlaku isu ini, contohlah dah bincang cara baik dah ni, nak selesaikan kos-kos melibatkan perkahwinan yang dibatalkan ni, dah bincang cara baik dah, tak dapat penyelesaian, jumpa peguam, dapatkan nasihat dengan orang yang betul. Jangan kau suka hati kau je pergi minta nasihat ustaz ke apa ke, dapatkan nasihat peguam. So take note, tulis nota. Nanti kalau jadi apa-apa ke, dah tahu dah apa nak buat. Okey. Kemudian kita jawablah persoalan-persoalan yang popular apabila dalam isu pertunangan ni kan. Apabila berlaku pembatalan pertunangan, adakah cincin tunang tu perlu dipulangkan? Okey, cuba jawab. Mana yang adalah kan? Tak apalah saya jawab. Okey. Apabila berlaku pembatalan pertunangan, cincin tunang tu kita tengok siapa yang membatalkan pertunangan. Kalau yang membatalkan pertunangan itu pihak wanita, maka wanita tu perlu memulangkan semula cincin yang telah diberikan. Okey. Kemudian, kalau katalah wanita tersebut dia membatalkan pertunangan. Dan dia batalkan itu dengan alasan yang munasabah. Contohnya alasan dia beranggapan ada berlaku penipuan. Contohnya lelaki ni nampak sihat walafiat. Kan? Okey je, sihat je, cakap dia pun nampak okey. Tiba-tiba wanita ni tahu lelaki ni mandul. Sebelum kahwin ni dah tahu dah. Lelaki ni dah mandul, rupanya lelaki ni dah lama dah ada mandul. Tapi dia rahsiakan. Jadi wanita ni dia rasa teranaknya, dia rasa ditipu, dia membatalkan pertunangan. Kalau kita tengok, yang membatalkan pertunangan ni siapa? Wanita lah kan. Sepatutnya wanita tu dia membayar ganti rugi lah sebab dia membatalkan pertunangan. Tapi disebabkan alasan yang munasabah, ia boleh dikira sebagai maknanya tak perlu bayar ganti rugi lah kan. Sebab yang menyebabkan pembatalan pertunangan itu memang wanita, tapi alasan itu munasabah, mahkamah boleh untuk tidak menerimalah ganti rugi yang dituntut oleh pihak lelaki. Okey. So cuba kongsikan, kalau anda semula yang melihat live ni, cuba kongsikan kalau ada kes-kes family korang ke kenalan yang membatalkan pertunangan. Saya ada kes dulu ni, cerita kenalan berdekatan saya lah kan. Lagi seminggu nak kahwin ni, persiapan semua dah cantik dah lengkap dah. Lagi seminggu nak kahwin, tiba-tiba WhatsApp pengantin perempuan, bakal pengantin WhatsApp tak balas, call tak angkat. Tiba-tiba ketika majlis perkahwinan tu, diam sampai majlis perkahwinan. So waktu majlis perkahwinan tu, tetamu datang lah macam biasa. Tetamu pun tanya, mana pengantin, tak ada. Ada tetamu yang dah tahu lebih awal, ada yang tak tahu. Waktu majlis tu pun saya datang. Majlis perkahwinan dilangsungkan tapi tidak ada pengantin. So waktu tu memang pihak family pun tidak ada menuntut apa-apa, reda je lah apa yang dah berlaku. So kalau boleh, benda-benda macam ni
kalau katalah kita dah nampak ada tanda-tanda macam pertunangan ni ada masalah kan, prepare lah benda receipt apa semua bersedia. Okay. Okay. Okay, so setakat ni tu sajalah kongsian saya malam ni berkenaan dengan ganti rugi pertunangan. InsyaAllah pada waktu yang lain saya plan nak buat setiap minggu live ni, tapi kadang-kadang kita bukanlah rajin sangat pun nak buat live ni kan. So insyaAllah lah, bila-bila saya rasa saya nak buat, saya buat je lah. Tapi setiap buat tu saya akan tengoklah topik apa yang seterusnya saya nak share akan datang. Untuk hari ni pasal pertunangan. Jadi kalau anda semua ada apa-apa persoalan yang berbangkit, nak tanya soalan, bolehlah PM saya, PM TikTok saya. Sekejap. Okay, so sampai di sini saja. Esok saya ada kerja lain nak kena buat. Terima kasih yang sudi join live saya malam ni, mendengar celotehan berkenaan dengan pertunangan dari segi syarat, dari segi undang-undang, dan juga ada saya ceritakan sikitlah kes-kes di mahkamah. Jadi segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Nama hakikatnya kedua-duanya daripada Allah lah. Okay, saya sudahi majlis pada malam ini. Selamat malam. Bye-bye.